Kadang kita terlalu suka sampai kita sanggup butakan mata. Anda tahu tak apa red flag yang perlu anda perhatikan semasa anda sedang menjalinkan hubungan dengan seseorang lelaki? Yang pertama sekali, orang yang tak jujur dan juga selalu sorokkan perkara-perkara penting. Sepatutnya perkara-perkara tu perlu dikongsikan dengan anda lah. Sebabnya anda dan dia merancang untuk menjadi pasangan. So, ada benda yang perlu disorok dan juga ada benda yang perlu dikongsikan. Tapi kalau dari awal lagi dah banyak helah, banyak benda yang disorok, banyak perkara-perkara yang disimpan daripada pengetahuan anda, memang sesuatu lah kan. Yang kedua, untuk wanita cuba perhatikan adakah calon pasangan anda tu cepat marah, cepat nak melenting, panas baran, menggunakan perkataan-perkataan yang kasar, suka merendah-rendahkan diri anda. Ini antara tanda-tanda red flag yang patut anda perhatikan dan juga kena buat keputusan cepat-cepat. Jangan tunggu dia orang terajang korang baru korang nak lari. Yang ketiga, red flag pada lelaki yang tak ada hala tuju hidupnya. Bila tanya dia pasal masa depan, dia tak boleh nak kongsi, dia tak boleh nak nampak tentang perancangan kehidupan dia. Yang keempat, tak jaga solat dan juga tak hormat ibu bapa. Itu petanda mungkin dia tak dapat untuk jalankan tanggungjawab yang baik sebagai seorang anak dan juga suami suatu masa nanti. Dan juga yang kelima, suka kontrol hidup anda sampai anda hilang diri anda sendiri. Dah tak ada lagi dah ruang untuk anda bernafas. Sebab apa? Anda di bawah kawalan dia. Itu bukan cinta, tetapi itu kita panggil dia sebagai penjara emosi. Tapi kena ingat tau, red flag ni bukan penamat untuk hubungan tersebut. Itu hanya signal untuk anda berhati-hati. Kalau anda memang tak boleh ada kompromi dengan perkara-perkara red flag yang saya nyatakan tadi, cepat-cepatlah ambil keputusan terbaik untuk perhubungan kalian. Jangan serik dalam mencari jodoh, jangan serik dalam mencari pasangan. Sebab apa? InsyaAllah anda kena yakin ada seseorang yang baik, lelaki yang baik, lelaki yang matang, lelaki yang bertanggungjawab, lelaki yang jujur di hadapan sana. Percayalah.